This is Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. So sebenarnya kita tengah cari barang untuk mak ai nak bagi dekat abang ai punya tunang, punya mak. Kan kita pergi sebab tu yang tu bawah tu. Tapi Tambah sikit. Dia kalau kecil ni nampak sweet sikit. Kecam jam tu. Tengok sampai mak tu. Kita ada. RM9 RM15 bukan RM14. Apa? Tu lah. Dia macam daun hidup sikit je. Kalau ini satu je cukup kot, tak payah ni sebab dia dah ada. Dia dah ada dia punya yang kecil-kecil. Kan? Okey. Okey. Tapi macam crowded. Yelah tak payah semua lah. Oh. Okey. Ni Kalau tu kan sama. Oh, boleh naik. Tak tahu. Ni dah dua dah gugur. Satu je dah lah. Kita cocok ni je. Cocok kat depan ni je. Tak, contoh je. Kita cocok kat depan ni je. Jangan sebab kita tak pandai. Dia lelaki dia pun nak ambil dia tu. Tapi tak ada harga. Tadi kat bakul tu. Tempat dia nak. Tak nak ambil yang putih. Tuju warna merah. Habis suka merah. Merah pun naik dia punya bakul. Cik Kia kata warna putih lah. Putih mati. Macam ni lah. Kan lain daripada yang lain. Sebab dia coklat. Kalau ibu ambil ni. Sebab dia dah ada anak-anak dia dah cukup. Satu je. Tak payah banyak. Tapi nak letak kat macam mana? Tak ada kita cocok nanti. Top span ni dia top span. Kita cocok. Ikutlah Bi tak. Dia suka tak kat depan ni dia macam casing ataupun keliling casing. Boleh ya? Kecil sikit kan. Terus just nice ibu boleh letak. Cantik. Hijau dia jadi warna dia tak ni. Putih. Ada warna pink. Sebab dia tinggi. Tu macam tu okey lah. Yang ni okey. Cantik ya? Boleh juga. Oh cantik ke? Dia warna hitam. Tak apalah. Nak bagi orang. Ini dia nampak cantik. Dia duduk sinar. Cantik. Ini satu. Lepas tu kita nak bagi dia belacan serbuk. Belacan serbuk tu dah ada bekas. Belacan serbuk Kalau tiga-tiga letak tu tak boleh? macam bakar. Oh, kalau tiga-tiga letak ni je tak boleh? Cuma tak? Tak warna hitam pula. Cuba ambil dia satu. Kalau bentuk yang sama. Oh lah, tak muat dua je. Tak apalah. Nanti tak apa Kia. Boleh. Daripada kita Cuma bisa dua kasih. je boleh letak. Satu lagi Melaka belacan. Ni adalah ni kita boleh tahu apa-apa kita boleh dodol ke. Yang kecil-kecil je. Tabu atas. Kita gam sikit kan. Tak apa kita banyak masa lagi kita cari lagi barang lain yang boleh. Bagus tadi Kalau dia boleh muat 3 cantik sikit. Ingat boleh lah 3 kan. Muat tak? Tak muat. Sama. Dia kalau dapat yang lebar. So sebenarnya kita tengah cari barang untuk mak ai nak bagi dekat abang ai punya tunang, punya mak. Ai ni
akan paling fail kalau terangkan. Barang ni nak bagi dekat abang I punya, macam mana? Mak. Memang fail tu lah. Maksudnya macam tunang mak abang I macam tu. Besar sikit. Ni besar tapi dia ke dalam. Tu Cik Kia. Boleh lah, cuba tengok. Boleh. Yang Cik Kia tanya nak besar lagi ke? I memang kalau part untuk terangkan aku memang susah je. Macam tu lah. So bumi ni untuk nak hias kat sini. Besar sikit. Ni. Sama. Sama. Ha. Boleh untuk 3. Tak boleh ke? Boleh. Tu lah kalau 3 Jasna cantik lah. Nah, macam ni je. Okey. Okay. Ni tak? Tak payah. Dah. Tinggal kat sini. Jual kat sini. Ada. Ni ambil hitam Ada hitam. Pasal dia tak ada. Tak ada. Dia tak cantik lah. Kalau ada 3 yang dia cukup-cukup kat sini, okey sikit kan. So, kalau ada 3 yang cantik sikit. Right. Wah, macam tu. Tapi tak teratur, tak sedap mata memandang. Tak apa. Biar tak boleh. Jangan kasih sama rata. Biar dia sama. Kalau macam ni aku tak sedap. Macam Biar ya dia tinggi Allah. rendah. Baru nampak shade. Jangan. Aduh, yai. Baru nampak unik. Bukan macam ya Allah mataku. Macam tak sama lah. Tak boleh. Ni memang orang pengalaman. Aku tinggi sangat dia. Letak bunga pula kan. Banyak isi nak tahu. Tapi tak bagi banyak. Banyak isi. Oh, dia nak kira Macam 3. ni boleh sweet je. Ni kan dah kena jual tanah kan. Yelah, kalau ni 2 pun boleh kot. Jadi lawa sikit orang lah. Okey. Ni Tinggi 2. Yang sedang. Ni kalau ada banyak yang dah ada halang-halang kan. Halang. Masuk yang mak video mak cakap macam tu. Dia buat 4 dulu. Yang tu okey ke? Kan? Macam ni okey. Okey lah. Jadi dia sekata. Settle. Cantik. Cak. Tara. Dah. Itulah troli tak nak bawa. Itulah. Jangan buat Cik Kia yang marah. Ingat nak beli kontainer je. Cik Kia tak suka dengan cakap Cik Kia. Itulah. Dah lagi. Dah, cuba sini kerja jalan. Dia tengok macam ada kontainer. Cik Kia gangster tau. Itulah cantik. Ni lagi lawa pada ni kan? Lagi lawa pada ni. Ni lagi lawa. Baik bawa Kia. Itulah. Ada lagi. Baru nak yang kau. Kalau tadi tak bawa Cik Kia Habis ni. tak jadi beli. Tak jumpa. Itu kau nak ketuk siapa Kia? Yang ini dia jenis Di sini. Sila dia. Dia transparent sangat. Juga awal ke. Tapi dia Tapi transparent. tak muat nanti. Satu, dia tak ada seni. Kan? Sama dia dah sama satu set dengan dia punya balang. Boleh. Dia transparent sangat. Macam tu sembunyi sikit. Tapi nampak dalam. Orang tertanya-tanya apa dalam tu. Kalau ni bagus. Dia memang kafan Ni baru. macam transparent sangat. Tak apalah awak cantik awak. Yelah kalau ibu tak nak transparent. Transparent sangat. Lebih private je. Bukanlah macam kita orang tertanya apa dalam tu? Apa dalam tu? Boleh lah ni. sebab Betul juga orang akan tanya apa macam dalam ni. ni. Tak ada cantik. Ni macam terlalu luluk sinar. Macam nak nampak dalam. Telok yang ni. Tapi ni pun okey dah. Kalau jumpa troli kita memang kena ambil troli lengur lagi. Dia dekat depan ni ambil kan? Tak payah. Biar ambil. Dia tak bawa. Tak apa. Kena ambil troli juga. Sebab nak letak barang susah. So macam ni lah. Settle. Yang ini lock. Okay. Ada tidak macam nampak sangat. Sebab Cik Kia kita suka kilat-kilat.
Ini macam kasut pengantin pula. Tadi yang tajam, dia nak yang tajam. Apa beza dia? Okey ni yang kelakar. Tak nak. Ibu dah pilih yang tu, tak nak sama. Ada yang tinggi sikit. Dia yang mana lagi? Yang tu pun sama ke tak? Tahu, you tak kena jadi. Tadi Tak nak tak campur. Macam crowded sangat. ni hujung sangat. Tu flat. Dia janji yang belas. Macam kat rumah tu, yang dia punya tu apa yang sih? Bebas ni ni. Tak ingat. Dapat tinggi sikit kan? Harap. Yang ni ada tak? Yang ni 37 ada. 37 ke 38? Ini 37 lah. Dibayar dulu. Wah, susah sikit. Betul yang tu pun orang tak boleh pakai kan. Ha? Yang betul-betul yang saiz dia tadi. Dia dulu 37, ibu 37. Saiz 6 tu ada saiz 6 tu. Dapat lagi awak tak pakai. Sikit nak air apa? Air apa? Tiga. Air ais. Jangan cakap kita je pengaruh dia pun pengaruh kita. Tak, pada mana? Kuanti ya? Macam kuanti. Ni bulat luar. Lepas tu lagi tak ada. Ambil lebih lagi tu banyak. Tak ada ni tuan. Ya. Oh, yang mendahari kan. Dari cash anu lah. Asal cashew. Okay, dah sampai. Bekas apa? Oh, bekas. So, kita nak pergi beli barang untuk letak apa kat dalam bekas tu. Yang dodol semua tu. Boleh cari kat Mama Mida. So, kita nak ambil bekas ni. Tara. Korang tadi kita orang pergi beli 3 kasut. Lepas tu lah I cakap jangan masuk kedai. Jangan masuk kedai. Beli juga. Okay, let's go. Ni kedainya. Bu ni Bubi bawa sekali ni. Sebab kalau tak Ni naik ni. Kecil naik. lepas tu dodol. Dodol nak tak? Boleh tak ni? Oh, ibu beli macam ni.
Oh, timbang di cashier. Tak muat. Lebih dua je mak. Boleh lah. Cantik lah. Jangan terlalu sangat. Ambil, oh ni. Dia jagung. Durian. Oh, strawberry pun ada. Dudul. Kat sini korang ada banyak aneka dudul yang korang boleh pilih nak berapa pieces, nak dalam bekas, nak yang kecil-kecil. So banyak sangat pilihan dan perisa. Boleh tengok satu-satu. Ini pula ada bahagian cencaluk, belacan serbuk dan belacan keping macam tu. Sagun bakar. Apa tu? Tak pernah dengar. Nanti kita susun tengok. Boleh? Ada Melaka. Dodol. Belacan. Sagu Melaka. Tak ada yang tak original. Ya, biar yang original. Bagus sikit macam ni. Boleh. Okey. Kita letak cencaluk juga. Okey lah, muat. Ya, okey lah. Kalau buka, dia kena beri empat, baru dia cantik. Kalau tidak, dia macam bawah aje. Kan? Tak apalah kalau macam tu tak payah buka. Macam ni. Dia macam ni satu. Okey. Nanti kita wrap Tak payah. Tak, kan kita taruh tu je tak payah. Okay, kita dah settle dah beli semua barang. Sekejap lagi I tunjukkan korang satu-satu tau. Okay, so kita dah sampai rumah korang. Kita nak unboxing betul-betul. Sebab tadi kan macam ya Allah tunggu. Tadi kan macam tak jelas kan. So apa kita beli adalah barang-barang. Ya, ini memang barang-barang macam makanan tau. Macam makanan-makanan tradisional lah. Nak bagi. Ni macam aneka dodol cube. Ini dodol yang pelbagai perisa yang tadi kita tunjuk kat korang. Dia ada durian, ada strawberry, ada campur-campur tu lah. Okay, yang ini dia ada plastik. Kita beli 2. Okay. Lepas tu yang ini dodol juga. Ni dodol durian daripada Mama Mida. Kalau korang datang Melaka kan, kalau korang tahu dodol ni, korang akan tahu lah dodol Mama Mida. Sebab selalunya kalau kat Melaka macam Bandar Hilir kan ada kedai-kedai yang jual-jual dodol tu semua. Memang kebanyakannya Mama Mida ni punya brand. Okay. Cuma yang tadi yang I pergi tu memang betul-betul kedai dia lah. Yang ini belacan serbuk kat dalam botol. Lepas itu kita ada cencaluk, makanan-makanan Melayu. Lepas itu dengan gula Melaka. Ni gula Melaka yang ori punya. Bukan gula Melaka yang campur dengan gula pasir. Tak. Okay. Lepas tu harga dia total semua RM42.50. Yang gula Melaka asli. Yang gula Melaka ini 1 kilo. 1 kilo. Yang ini kita akan tukarlah plastiknya kan. Supaya proper. Kalau I sempat, I ambil lah video untuk yang dah siap hias. Kalau tak sempat, tak adalah videonya. Yang ini RM7.50. Lepas tu rasanya ni tak sampai 1 kilo kot. Tak tahulah sebab tadi dia timbang. Lepas tu aneka dodol cube yang ini satu RM10. Yang dodol durian ni RM8. Cencaluk ni RM3.50.
Belacan serbuk kecil yang ini RM3.50. Okay, so siapa-siapa yang datang Melaka, korang nak cari barang-barang macam ni, korang boleh cari dekat Mama Midah punya tempat. Ataupun dekat, kadang-kadang ada dekat Bandar Hilir, Dataran Pahlawan punya kedai tu pun ada jual-jual macam ni. Korang boleh ambil brand Mama Midah punya. Okay, so itu sahaja korang video untuk kali ni. So korang jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Ni slipper. Ni slipper ke? Slipper ibu dah putus Okey, ni slipper. Okey lah, ni sebenarnya dia dapat promotion korang. 300. Boleh sangat. Dapat slipper macam ni. Bukan dapat beli. Jadi satu tu dalam RM33 lah. Satu apa? Satu kasut. Ni tak tahulah semua. Oh, dia siap selotip sekali ni I punya. Tara, ni memang I pilih yang tajam sebab tak pernah pun ada slipper yang tajam macam ni. So nak cubalah pakai yang tajam. Ini Tara. Tak pernah ada yang macam ni. So kalau tak pernah, kena cuba. Okay. Dengan lagi satu. Masuk kotak. Jangan terlupa lah. Sebenarnya ramai juga tahu suka kasut ni sebab dah tak ada saiz. Tadi pun dah banyak saiz tak ada. So ni mak I punya. Cantik. Ini dia coklat ke macam burgundy burgundy tau. Okey je. Lain. Okey dah, itu je. Bye.